satu syarikat Malaysia baru saja spend 7.7 bilion ringgit untuk beli satu bangunan dekat Singapura. Ini bukan bangunan biasa. Bangunan ini 46 tingkat dan berada betul-betul dekat tengah Marina Bay sana. Dan dia bukan bank, dia bukanlah syarikat minyak, tapi mereka adalah IOI Properties. Syarikat yang sama yang own IOI City Mall yang besar gerabak tu. Ini adalah dia yang paling mahal yang pernah mana-mana syarikat Malaysia pernah buat. Jadi jom Daud explain kenapa deal ini game changer dan apa kaitan dia dengan korang. So bangunan yang dibeli itu namanya ialah Asia Square Tower 2 Office Tower Grade A dekat CBD Singapura sana. Kawasan yang samalah dengan Marina Bay Sands. Dan bangunan tersebut 96% dah penuh dengan penyewa. Semua penyewa tersebut adalah MNC multinational company yang besar-besar. Maknanya IOI dah tak perlu lagi nak cari tenant. Pada hari pertama deal itu telah pun close, duit sewa dah start masuk. Macam korang beli rumah sewa yang penyewa dah ada. Kontrak semua dah sign. Cuma scale dia kali ini besar iaitu 7.7 bilion ringgit. IOI telah pun membeli daripada CICT, salah satu REIT paling besar dekat Asia Tenggara. Diorang ini adalah owner kepada Raffles City, Plaza Singapura, Capital Tower. Dan harga 7.7 bilion ringgit itu dah termasuk diskaun 150 juta ringgit daripada harga pasaran. Dan selepas deal ini close, total hartanah IOI dekat Singapura sahaja dah bernilai lebih 31 bilion ringgit. Diorang telah pun kontrol 2.57 juta kaki persegi ruang office, lebih kurang 45 padang bola. Bayangkanlah satu syarikat Malaysia ini telah pun menjadi tuan tanah utama dekat negara orang sana. Tapi apa pula kaitannya dengan korang? Jadi macam CICT tadi kan, diorang ini adalah REIT. REIT itu simple saja. Bayangkan 1000 orang kumpul duit untuk membeli satu bangunan besar, and then mereka akan kutip sewa setiap bulan. Lepas itu sewa itu akan diagihkan balik kepada shareholder tadi, 1000 orang tadi, sebagai dividen. Jadi korang tak perlulah nak ada 7.7 bilion ringgit, sebab mungkin serendah beberapa ratus ringgit sahaja korang dah boleh jadi sebahagian owner bangunan yang besar. Dan ini yang best, dah ada signal yang kuat tau, yang IOI Properties tengah plan mereka nak packagekan aset-aset mereka yang berada di dalam Singapura sana ke dalam satu REIT yang baru. Ada analis dah cakap, CEO sendiri pun dah hint, kalau itu betul-betul terjadi, korang berpeluang untuk invest dan terima dividen daripada sewa tenant-tenant yang besar dekat Marina Bay sana. So sama ada korang nak pantau saham IOIPG nanti, ataupun korang nak explore REIT yang sedia adalah dekat Singapura, dekat UAE, dekat Malaysia sekarang, korang boleh gunakan platform Mumu. Mumu ini regulated by SC Malaysia dan Daud sendiri gunalah untuk beli saham Malaysia dan juga saham US. Jadi kalau korang nak daftar Mumu, korang boleh daftar dengan tekan saja link dekat profile Daud, ataupun cari saja daudsedikit.app. Korang tekan korang punya registration, buat KYC, dan sebelum korang membuat cash in pertama, korang tekan button search ke atas, korang type special deposit, masukkan kod daudsedikit37, korang boleh unlock reward sehingga RM1,800. Jadi kalau korang deposit minimum RM1,000, korang tak withdraw selama 60 hari, korang akan dapat reward RM100. Dan please claim segala reward korang itu di bahagian My Reward. Jadi guys, Daud nak ingatkan yang video ini bukanlah nasihat kewangan. Past performance tidak menjamin future punya result. Setiap pelaburan ini ada risikonya, boleh untung dan juga boleh rugi. So pastikan korang buat kajian sendiri secara menyeluruh. Jadi Daud nak minta tolong korang, tolong tekan button like, komen pendapat korang tentang IOI ini, dan follow Daud lah. Jumpa lagi korang semua pada video yang seterusnya. Ciao.